So aku nak buat giveaway lah untuk korang sebagai tanda terima kasih. So assalamualaikum guys. Okay, kembali lagi di channel aku, Jai Will Do. So okay guys, yang first time datang macam biasa, korang pergi ke channel aku, tekan butang subscribe kat bawah ni dan butang notifikasi untuk dapatkan video-video yang menarik berkenaan LC135. Dan korang jangan skip iklan, support aku. So guys, sebelum tu memandangkan subscriber aku dah hampir mencapai 10,000. Hampir mencapai 10,000 dalam masa aku buat YouTube ni bulan 5 tahun lepas. Dalam masa 9 bulan macam tu . So hampir mencapai 10,000. Average dalam 1,000 satu bulan subscriber. So aku nak buat giveaway lah untuk korang, sebagai tanda terima kasih kepada korang yang support aku, yang sentiasa support aku, terutamanya yang geng notification. Yang kalau aku upload ada yang komen first, itu semua geng notification. Aku ucapkan terima kasih. So giveaway ni guys, tak adalah barang-barang yang mahal sangat lah. Boleh lah sikit-sikit yang hanya mampu. So ada orang cakap baru 10,000 subscriber dah buat giveaway tu ini. Tak apalah, itu biarlah apa orang nak cakap kan. So bagi aku, sebagai tanda terima kasih dekat korang, subscriber aku, tak kisah orang nak cakap apa kan. 10,000 subscriber nak buat giveaway apalah, itulah. So bagi aku takkan sampai di sini, sampai 10,000 subscriber ni tanpa korang. So cara dia mudah. So aku ada upload dekat IG dengan dekat community punya tab dekat channel aku. Cara dia ada 3 step. First, korang teka spek motor aku, full spek full spek. Dan berapa top speed GPS. Senang je. So second, korang nak teka tu, korang komen dekat video latest aku, video yang aku buat sekarang ni. Dah komen, korang screenshot aku punya channel and post dekat IG korang, story atau post biasa, dua-dua boleh. Korang dah buat tu, korang screenshot apa yang korang dah post, so korang DM aku dekat IG. Okay, itu saja. Senang, mudah saja, 3 step. Okay guys, good luck. Aku akan pilih yang mana paling tepat lah, yang mana paling banyak bagi info. Aku akan pilih yang tu. Dan main yang cepat lah. So pemenang akan dipilih seorang, dan pemenang akan dapat lampu mata gaban. Lampu mata gaban yang aku pakai sekarang ni dekat eagle eye aku kat depan ni. Itu saja kot yang aku mampu untuk bagi korang sebagai tanda terima kasih. So okay guys, untuk hari ini motor agak kotor sikit. Dah lama tak basuh, terutamanya dekat ni bawah ni. Pasir-pasir kotor. So guys, untuk video kali ni aku nak pasang cover mono King Drag. King Drag. Sebab mono aku pun dia tak ada cover and kotor lah. Memang akan kena pasir dan sebarang habuk lah. So aku nak cover, bagi dia cun-cun sikit. Yang aku beli dalam RM15. Ni material dia plastik. Ni material dia plastik. Ni cover monoshock ni material dia plastik. So aku akan tunjuk cara pasang benda ni. So basically benda ni akan berada dekat bawah ni lah. Bawah ni. So dia macam ni. Ngam-ngam je. So korang screw kan dia. So korang kena ikat skru dekat tu, inner tu korang kena tebuk and ikat skru. Dua tu dua tu saja. So mono korang takkan kena sebarang pasir dan habuk daripada tayar ni akan lagi bersih So dia akan nampak lagi nice Nice kan? So guys, ni skru dia yang aku beli. So make sure korang beli skru yang bunga dia mata kasar macam ni. So dia boleh ikat terus ke inner tu.
Yang beli yang mata halus. Mata halus memang korang kena masuk skru lah belakang ni, lagi ikat lagi leceh lah. Ni dia akan, kalau macam ni dia terus ikat lah. Dia terus ketat, tak perlu letak skru lagi. Okay guys, jom kita pasang. Okay guys, untuk cara pasang aku akan ajar korang. So guys, apa pun kita basuh motor dulu. Bagi bersih semua baru pasang. Cun. Okay guys, layan timelapse ni. Okay guys, so untuk pemasangan ni aku akan ajar korang cara lagi satu yang lagi mudah, yang kita boleh buat kat rumah sendiri. So guys, caranya mudah je. Macam korang nak tebuk inner ni punya lubangan. Macam video sebelum ni aku tebuk pakai drill. So kalau korang tak ada drill tu, korang boleh pakai ni butin gas So apa function benda ni kan? Korang panaskan hujung skru ni. And dah panas, korang hanya perlu skru ke situ. Nanti dia akan tembus lah, akan cair. And ada lubang lah untuk skru ni. Senang, mudah. Benda ni baru, yang ni RM5. Gas ni RM5. Kepala dia ni dalam 10 ke RM15 macam tu lah. Lagi murah So benda ni sebenarnya multifunction. Korang nak tebuk plate ke, korang nak tebuk plate ke pun boleh So guys, jom kita layan. So first korang acukan dekat sini and tanda dekat lubang yang kita nak skru tu. Korang dah tanda, lepas korang dah tanda, kita boleh buat lubang tu. Okay guys, jom. Okay guys, dah siap pasang. Mudah saja. Ikat dua skru ni and settle. So mono korang tak kena sembarang habuk daripada tayar ni, daripada belakang Dia protect monoshock korang. So guys, kan lawa ada cover tu, lagi kemas sikit lah motor korang. King Drag Thailand Premium Quality. So okay guys, sebarang pertanyaan, komen dan suggestion korang nak aku buat video apa lagi, korang boleh drop komen dekat bawah. So untuk next video aku akan pasang lever brake Racing Boy. Ni dia lever brake Racing Boy RCB E plus lever belah kanan ni untuk LC 4 speed saja, lever brake. So ni aku dah beli and aku akan buat di next video. So korang stay tune. Lever ni pun dah daripada standard aku pakai, tak tukar. And pakai getah ni pun selalu koyak, so aku tukarlah lever bagi lagi solid. And bila korang nak brake tu bagi lagi solid lah grip. And benda ni boleh adjust, so memang cun lah. Sini king drag, sini king drag, mana-mana king drag. Okay, dah cun.
Tak adalah, kejap-kejap aku nak basuh motor kan, sebab mono pun dah cover. And tak risau lah mono korang kotor ke apa ke. So dia dah protect mono shop korang. So guys, jangan lupa subscribe, like, share dan komen. See you in next video. Thanks for watching. Peace out. Ciao.